juga. Mak, saya tak ada idea sekarang. Okey, tak apa, jom kita cari Gen Z lain. Terima kasih, Dek. Korang-korang, hari ni kita nak jalan-jalan, nak cari Gen Z untuk test macam mana diorang punya pengetahuan pasal e-waste. Jom, tu ada seorang. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Boleh Boleh. Okey, yang pertama nak tanya, tahu tak apa tu e-waste? E-waste? Tak tahu. Tak tahu? Oh tak. Tak tahu, betul tak tahu apa tu e-waste? Alamak, E-waste elektronik elektronik? Electronic waste. Elektronik waste Yang tak contoh terpakai macam mana? kot. Macam laptop kat rumah tak pakai. Tak tahu. E-waste? Tak Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tahu e-waste tu barang elektronik yang dah tak pakai. Contoh phone lah, phone lama. Phone lama yang dah rosak. Yang dah rosak. Okey, betul. Soalan kedua. Rasa-rasa adik kan, apa bahaya kalau simpan e-waste ni? Tak pastilah. Kalau simpan boleh meletup ke? Tak juga. Tak juga. Tak. Alamak, adik ni Gen Z ni kena banyak belajar lagi lah. Mungkin bateri dia boleh explode. I don't know. Tak tahu lah. Tak tahu Tak tahu. Tak tahu. Air bateri tu lama-lama dia keluar dari handphone tau. Bila dia keluar dari handphone, dia bahayakan kesihatan adik. Faham tak? Faham kan? Takat yang saya tahu bateri boleh meletup lah. Sebab bateri kalau dia kembung boleh meletup. Betul. Okey, soalan last sekali. Apa benda yang terpaling betul cara untuk uruskan e-waste? Aduh, tak tahulah. Tak tahu Tak tahu. Tak tahu juga. Mak, saya tak ada idea sekarang. Okey, tak apa, jom kita cari Gen Z lain. Terima kasih, Dek. Tak ada idea. Tak ada dia. Tak ada idea. Maksudnya apa nak buat lah? Betul. Buang ni lah kot. Buang. Tak boleh. Dia kena Oh, kena kita. kena kita. Saya tak tahu. Untuk uruskan e-waste, hantar dekat kita. Oh, okey. Okey. Kat mana tu? Pergi dekat kita.mcmc.gov.my. Kat situ ada drop point kita orang. Okey. Nanti hantar je. So kita kena kita semula handphone. Faham? Kita kena buat apa? Kita semula handphone. Kita semula handphone. Boleh tak kita semula handphone yang kat rumah? Boleh lah. Okey, nanti balik rumah kumpul handphone semua kita semula ya. Okey, terima kasih.